Setup pantai yang aku buat ni rod dengan mesin je guys, nak dekat 3000 dah ni. Ini setup yang paling baik lah. So siapa-siapa yang tengah cari setup pantai ataupun surf pantai, hari ni aku buat set surf pantai paling padu tahun 2025, Shimano Power Aero saiz 14000 XTC dengan rod paling baru, Phantom Surf daripada Daiwa tahun 2025. Jadi guys, kalau korang main betul-betul pantai punya guys, korang boleh rasa lah smoothness barang-barang mahal ni. Jadi dekat sini guys, satu set ni harga dia 2800. Untuk rod panjang 16 kaki, saiz dia ataupun line dia 20 hingga 50 LB. Rod ni macam biasalah, pantai memang akan bagi 3 piece. Jadi guys, mesin korang tengok ni Power Aero saiz 14000 XTC ni, body dia memang solid guys. Korang tengok body dia. Ni kalau korang tarik ikan besar ke, pari ke, memang tak ada masalah. Body dia memang solid. That's why harga dia mahal guys. Nampak tu, dia ada silent drive. Features dia memang banyak guys. Infinity drive, sebiji macam Twin Power punya features. Walaupun dia mesin pantai, mesin memang smooth. Korang boleh bezakan lah kalau mesin yang harga biasa-biasa dengan mesin yang harga mahal macam ni. Kalau korang nak rasa, kalau korang true player main pantai, korang memang boleh tahulah kenapa harga dia mahal. Jadi saiz dia 14000 XTC, mesin ni tahun 2023 guys. Mesin tahun 2023, rod saja paling baru 2025. Untuk 16 kaki ni, kalau korang main betul-betul pantai, which is tepi pantai yang tak ada orang lalu belakang, memang sesuai lah 16 kaki ni. Yang begini nak pakai pun boleh juga, tak ada masalah. Harga satu set 2800. Kalau korang berminat, korang boleh screenshot ni, The Wasabi kita orang. Nombor dekat atas, alamat dekat atas, nak datang kedai pun boleh. Jadi macam biasa, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track and race dan road. Sekian, terima kasih.